Ya, so saya akan membentangkan ataupun saya akan explain sedikit sebanyak berkenaan dengan audit modul training. So benda ni mungkin some of you dah aware yang MSPO sekarang, audit MSPO sekarang semua dah digitalize. Maksudnya daripada start audit plan sampailah audit report, semua certification process tu kita buat dalam sistem eMSPO. So tak ada lagi manual kertas lah macam contoh audit plan, you guys lepas ni takkan terima lagi manual audit plan daripada CB, semuanya terus sistem lah. You buka you punya account eMSPO, semua dalam tu you boleh access from your audit plan, NC reply dan juga report lah. Okay, jadi untuk session hari ni, sebagai session yang paling last sekali, saya mungkin akan ambil masa dalam lebih kurang dalam 30 minit macam tu untuk habiskan saya punya slide presentation ni. Okay, alright, so kita start lah Okay, so sebelum tu saya perkenalkan nama saya Nurul Fatihah. So saya adalah wakil daripada CSU, Certification Scheme Unit. Saya akan membentangkan audit modul training hari ini kepada pihak dealer. So training audit modul ni kita dah buat, dah banyak session sebelum ni. Kita dah buat session dengan industri, kita dah buat session dengan certification body, CB. Kita buat juga session ni bersama dengan auditor dan juga peer reviewer. Alright. Okay. Jadi, di era digitalisasi sekarang, semuanya dah digitalize everything, termasuklah juga MSPO certification process. Ya, dan semua sini maklum, kita punya step of certification tu dia akan start daripada nombor 1 tu, preparation, which is you guys prepare you punya documentation lah berkaitan dengan MSPO, and then you akan start buat application. So you akan apply dengan certification body yang dah diakreditasi oleh DSM dan juga recognized by MSPO lah. So you submit you punya application, and then after that CP tu dah review you punya application dan dia akan setkan the initial audit, which is akan ada stage 1 dan stage 2. Tapi untuk dealer, kita tak ada stage 1, kita boleh terus masuk kepada stage 2. Okay, and then lepas initial audit, kita akan melalui peer review process. Okay, yang peer review process ni hanya tertakluk kepada audit initial dan juga audit recertification. Maksudnya the first year of your cycle audit tu akan ada peer review process. Peer review ni adalah external punya reviewer yang akan review the report daripada you punya auditor. Okay, next step, lepas dah peer review settle, auditor dah buat report, dia akan hantar kepada certification body, CB. So certification decision akan dibuat oleh CB lah. Dia orang punya decision maker punya panel lah untuk approve you punya certification. And then lepas you dah being certified, dah dapat sijil, seperti yang you guys maklum, sijil MSPO adalah valid selama 5 tahun cycle. So the first year you buat initial audit, so the next 4 tahun tu adalah surveillance audit. You tak boleh miss one surveillance Kalau you lap satu surveillance, certification you boleh dikatakan tak valid lah. Jadi you kena restart balik, buat initial balik. Okay, dan last sekali, tahun ke-5 you punya cycle adalah, tahun ke-6. Initial, surveillance 1, surveillance 2, 3, 4. So 5 tahun. So nak masuk cycle yang baru, you akan undergo recertification audit. So recertification ni pun sama, dia lebih kurang dengan initial, maksudnya audit tu dilakukan lebih terperinci dan dokumen yang auditor check dah lebih lagi in detail lah. So sama macam initial yang sebelum ni. So lepas recertification, again akan ada peer review process. Okay, jadi untuk audit modul ni, kita akan start audit modul tu dekat stage yang nombor 3 tu, initial audit tu. Jadi preparation dan juga application semua berlaku di luar sistem eMSPO. Bila audit tu dah nak di-set by OCD dan juga by auditor, dan diorang akan mulakan initial audit, yang tu baru kita akan start dengan audit modul ni. So everything start daripada sini, semuanya akan berlaku dalam sistem eMSPO. Okay. Alright. Jadi,
So siapa yang involved dalam audit modul ni? Siapa yang perlu, siapakah user yang akan menggunakan audit modul ni? Okay, jadi stakeholder yang akan involve, of course lah, CB tu, ACB, Accredited Certification Body, yang mana you apply MSPO tadi tu. So CB tu yang akan masukkan you punya detail dalam sistem MSPO ni. So yang tu first user dia, and then second adalah lead auditor dan juga auditor. So auditor juga adalah salah satu user yang boleh akses, yang ada akaun diorang tersendiri lah. And then number 3 iaitu peer reviewer. Macam yang saya cakap tadi, peer reviewer akan masuk selepas initial dan juga selepas research. So diorang pun ada diorang punya login ID sendiri untuk masuk dalam sistem. Dan last sekali of course, certified entity, certificate holder lah, which is you guys lah. Okay, so untuk sistem EMSPO sekarang ni, sebab kita memang dah masukkan requirement daripada scheme document ke dalam sistem ni, jadi all the timeline yang certification tu perlu ikut, semua timeline tu kita dah integrate masuk dalam sistem. Contohnya notification of audit plan. So audit plan lepas ni CB tu kena start buat audit plan tu dalam sistem at least dalam 30 hari sebelum hari audit tu akan berlaku. And then yang kedua, finalization of audit report and uploaded in EMSPO within 7 working days. Maksudnya lepas dah settle report, final report, dalam masa 7 hari, CB perlu masukkan report tu dalam sistem EMSPO. And then execution of on-site audit based on minimum mandates requirement. Macam biasalah kalau audit tu scope part 3 ataupun part 4, dia kena ikut minimum mandate yang required by scheme lah. And then addressing audit non-conformities. Yang ni pun sistem dah capture timeline. Kalau you guys aware, untuk major non-conformity diberi masa 90 hari untuk tutup NC tu, dan untuk minor non-conformity diberi masa 45 hari untuk tutup. Jadi sistem pun dah capture timeline dalam audit modul ni. And then review of audit report from LA within 2 weeks. Okay, yang ni penting. Maksudnya certificate holder ataupun certified entities diberi masa selama 2 minggu untuk check draft report dalam sistem. So dalam masa 2 minggu ni dia boleh check report and then dia boleh komen lah apa yang perlu ditambah baik ataupun apa yang dia tak nak ada dalam report dalam masa 2 minggu ni. So after 2 weeks, automatically report tu dah dianggap approved by the certified entity, by the client tu, by you guys lah. Jadi kalau lah let's say you guys terlepas 2 weeks time frame dalam sistem tu, sistem tak cater extension untuk review report ni, apa-apa changes yang you guys nak buat untuk report tu after 2 weeks time frame ni, itu akan jadi CB punya consideration lah untuk tambah ataupun tidak dengan apa yang you guys nak komen tu. Okay. Alright, okay, so untuk flow of audit module, untuk user especially certified entities, which is you guys, you ada 3 responsibility untuk you buat dalam audit module ni. So macam yang saya dah warnakan, yang saya dah kotakkan tu. Yang pertama, certificate holder acknowledge the audit plan. Maksudnya bila CB dan auditor dah keluarkan audit plan tu dalam sistem, you akan terima email. You akan terima email certified entity tu. Email mana yang akan terima? Email yang CB gunakan untuk daftar you guys punya account. Maksudnya kalau you bagi email address tu dekat CB and then CB masukkan email address tu di sistem, yang itulah yang akan terima notification of audit plan. Jadi bila lead auditor dah publish audit plan tu, sistem akan automatically shoot an email kepada user, kepada certified entity untuk you guys acknowledge the audit plan. Nanti saya akan tunjuk lebih detail. Ni saya just highlightkan 3 responsibilities yang certified entities perlu buat lah. Okay, so pertama tadi, certificate holder perlu acknowledge audit plan. Kalau sebelum ni, you guys cuma CB bagi audit plan, you check and then you sign and then you revert back pada CB kan. So lepas ni dah tak ada lagi manual kena signature tak perlu. Kita just acknowledge, klik button acknowledge dalam sistem sahaja. So kat situ sistem dah capture tarikh dan masa audit plan tu dah di-acknowledge.
So let's say kalau audit plan tu you guys dah tekan acknowledge, tapi mungkin lepas you guys dah acknowledge, lepas you guys dah acknowledge audit plan tu, kalau you guys ada apa-apa perubahan yang perlu dibuat, contoh terpaksa postpone audit ke sebabkan ada apa tu natural disaster, apa-apa sajalah, audit plan tu masih boleh diubah, masih boleh di-revise walaupun you guys dah acknowledge audit plan tu. Maksudnya you just inform the CB, bagi tahu apa yang masalah yang berlaku, terpaksa postpone audit ke apa-apa, so CB akan revise balik audit plan tu dekat sistem, dan sistem akan shoot email lagi sekali bila audit plan yang baru tu dah keluar. Okay, so tu rule yang pertama, iaitu you kena acknowledge audit plan. Number two, certificate holder reply CAR form. Okay, yang ni bila dah settle audit, and then LA ada raise few NC, non-conformities kepada you guys, dan you guys akan reply NC tu also through EMSPO system dengan audit modul ni lah. Kalau sebelum ni CB hantar form, CAR form tu dekat you, and then you isi, and then you send pada CB, sekarang tak lagi. Sekarang everything dalam sistem. You log in you punya account EMSPO, you akan nampak you punya NC, you reply NC you dalam tu, and then you submit pada LA dalam sistem tu juga. Okay. And then, okay, tu you punya responsibility yang kedua. So your third responsibility ialah certificate holder review the report. Jadi draft report yang LA dah prepare tu, sebelum LA lead auditor submit kepada CB, draft report tu you akan dapat, you akan boleh tengok lah the detail report tu, you akan boleh review. So let's say kalau you ada nak komen apa-apa berkenaan dengan report, you boleh buat masa tu lah dekat stage ni. So yang review draft report pun kita dah masukkan ke dalam audit modul ni. So sekarang ni certificate holder dah kena review report through the system. Tak guna lagi manual. Okay, jadi ni adalah 3 tanggungjawab ataupun responsibilities yang certificate holder kena buat dalam audit modul ni. So sebab sekarang ni kita start launch, okay, for your information, kita start launch audit modul ni pada 15 Jun baru-baru ni, dan kita beri 2 bulan, 2 months transition kepada CB dan auditor sebelum kita akan mandatorykan audit modul ni, iaitu pada 15 Ogos 2026. So start daripada 15 Ogos, apa-apa sahaja audit yang dah disetkan 15 Ogos dan ke atas, lepas ni semuanya wajib menggunakan audit modul. Untuk transition 2 bulan ni, CB masih lagi diberi option sama ada nak buat audit modul, nak guna sistem ataupun nak buat audit manually. Tapi lepas 15 Ogos nanti, everything would be mandatory. Kena guna audit modul lah. Okay. Okay, sebelum saya start going detail berkenaan dengan responsibility certificate holder, mungkin ramai yang tertanya-tanya macam mana dengan entiti yang baru nak certified, yang belum pernah certified lagi, tak pernah ada account di MSPO, baru je nak start buat certification MSPO ni, macam mana diorang nak retrieve account diorang. Okay, so dekat proses certification tadi kan, lepas preparation kan ada application. So masa you guys apply dengan CB, you dah bagi you punya detail kepada CB untuk review kan. Jadi CB dah dapat you punya detail, your basic detail lah daripada application tu. Jadi bila CB nak start buat audit plan dalam sistem ni, CB dah kena isi semua basic information berkenaan this organisation dalam sistem. Dan CB akan masukkan juga detail of PIC, iaitu email address dan contact information lah. Jadi bila CB dah masukkan your email address dalam audit plan tu, bila LA dah publish audit plan, so macam biasa, you akan dapat email daripada sistem yang mengatakan sistem akan notify bahawa you punya audit plan sudah dipublish dan you boleh view your audit plan dan juga acknowledge. Jadi dalam email sistem tu, yang auto reply daripada sistem tu, sistem dah provide sekali you punya username. Okay, dalam email tu, email yang audit plan notification tu dah ada sekali include username. Jadi you guys boleh guna that username untuk masuk ke dalam EMSPO system, dan you masukkan username yang diberi dalam email tadi tu, letak sebagai username, dan you guys buat forgot password.
Bila you klik je forgot password, dia panggil email, password reset link, something like that lah. Akan sampai kepada you punya email untuk you reset you punya password. So pastikan email address yang you provide pada CP tu adalah email address PIC lah yang memang handle benda ni. Yang boleh, yang akan diberi tugas untuk akses EMSPO system ni. So pastikan email tu email yang betul lah. Kalau tak, sistem akan shoot email kepada orang yang salah. Okay? Alright, so dekat situ bila you dah dapat password, you dah boleh access you punya sistem. Dekat situlah you boleh start guna audit modul ni dengan you punya first responsibility, iaitu acknowledgement of audit plan. Okay, jadi first step, first role untuk acknowledge audit plan, bila you dah masuk ke dalam sistem EMSPO ni tadi, belah kiri sistem tu akan ada function kat tepi tu. So you pilih function audit. Okay, function audit, and then you klik ke audit stage management. Macam gambar yang tertera dalam skrin ni, yang belah kiri tu kan. Pergi ke function audit, and then klik ke audit stage management. Dia akan keluar detail macam ni. Ada track ID, ada certificate number. Certificate number kosong sebabnya you guys belum certified lagi. You baru nak buat initial, so tak ada lagi lah, kosong lagi part tu. And then ada detail group, audit stage, scope, category and everything. Sampailah you nampak button action tu. You scroll ke kanan sampai you nampak button action tu. Okay, dekat button bawah action tu ada dua button. Hijau dengan biru. Okay, untuk acknowledge audit plan, you boleh klik yang button warna hijau tu. Okay, ataupun dia ada dua cara untuk pergi ke you punya role tu. Sama ada you pergi ke macam yang button action tu, ataupun you tengok you punya notification bell kat atas belah kanan tu. Nampak notification bell kat situ, nampak notification kat situ. So you klik notification bell tu, dia akan keluar audit plan pending acknowledgement. Kalau you klik je benda tu, dia akan terus redirect kepada audit plan tu. So ada dua step lah, sama ada you tekan notification bell, ataupun kalau tak keluar notification dekat bell tu, you boleh pergi ke audit yang belah kiri tu. Audit stage management, and then you scroll ke kanan sampai you jumpa action tu. Under the action section tu ada dua button, hijau dan biru. You pilih yang button hijau. So once you click that green button, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar pop-up macam ni. Audit plan acknowledgement. Okay, so a pop-up window will appear. Jadi entity representative boleh download. So you guys nampak dua button biru dan hijau tu. Button biru, download audit plan PDF. Boleh download untuk you punya safekeeping lah, ataupun you nak distribute this audit plan kepada team member yang lain, ataupun company, ataupun you punya team yang lain, you boleh download PDF dan you boleh manually distribute lah this audit plan. Okay, dah download tu, jangan lupa untuk tekan I acknowledge. Okay, so button I acknowledge tu, once you tekan button I acknowledge, dia akan keluar pop-up macam ni lah, confirm acknowledgement. So confirm acknowledgement, you click I acknowledge, akan keluar pop-up yang belah kanan tu, success. Bila dah keluar pop-up success tu, maksudnya you dah acknowledge audit plan. And then system dah capture timestamp bila you tekan acknowledge tu. Okay, so walaupun dah tekan acknowledge, you masih lagi, audit plan tu masih lagi boleh di-revise sehinggalah hari audit berlaku. Bila hari audit berlaku, CB dah tak boleh tukar anything lah ke audit plan tu. So apa-apa perubahan perlu dibuat sebelum hari audit tu. Okay. Okay. So itu adalah first responsibility of certificate holder, iaitu kena acknowledge audit plan. Okay, untuk second responsibility, yang ni akan start bila audit tu dah settle. Audit tu dah berjalan dan masa closing meeting dengan auditor, auditor ada present non-conformities yang diorang raise during the audit. So all the NCs tu nanti, LA akan masukkan dalam sistem, dan bila dah masuk dalam sistem, certificate holder boleh buka benda yang sama juga, login to your account, pergi ke function audit belah kiri tu. Kalau tadi untuk acknowledgement audit plan, you guys pergi ke audit stage management.
Tapi untuk reply NC, pergi ke NC management yang bahagian bawah tu. Macam yang dipaparkan dekat skrin ni, yang belah kiri tu, yang saya kotakkan warna merah tu, NC management. Okay, bila tekan je NC management, you guys akan nampak detail yang macam ni. Ada company name, ada CP name, specified entity, audit status, NC breakdown, pending action. Okay, so NC breakdown ni dia akan keluar list of NC yang telah di-raise oleh auditor. Ada 2 major, ada 2 minor, ada 2 OFI contohlah. So all the finding raised by auditor akan keluar dekat NC breakdown tu. So kalau you guys nampak pending action tu, dia tag kat situ, organization attention required. Maksudnya benda ni pending daripada you guys lah. Maksudnya you guys belum reply lagi NC. So kalau let's say contoh, kalau dia cakap pending lead auditor attention required, maksudnya pending pada pihak LA. Mungkin LA belum check lagi you punya NC, ataupun LA tak close lagi you punya NC. Jadi action kat situ dia akan tag lead auditor attention required. Tapi untuk case ni, you guys belum isi lagi you punya respon. So action dekat situ akan tag sebagai organization attention required. Okay, jadi dekat sini juga, bawah section action tu, you ada nampak button icon mata. The eye icon under action column. So you click eye button tu, dia akan keluar macam ni. Bila you click the I button, dia akan keluar the detail of the NC tu. Tadi dia just ada NC breakdown je. Ada list of NC, ada berapa major, berapa minor, berapa OFI. Tapi bila you click the I icon, dia akan keluar the detail of the NC. Apa yang major, apa yang minor, apa yang OFI. Okay, so dekat sini, ada kat sini detail NC status, NC type, stage, date recorded, due date, date close, action. Okay, untuk NC status tu, selagi you tak tutup, selagi NC ni tak tutup, status NC tu akan remain open. Tapi tu untuk minor dengan major NC. Kalau OFI kita tak kategorikan dia sebagai non-conformity. Jadi apa sahaja OFI yang auditor raise, status dia kiranya kita automatically acknowledge lah. Kita acknowledge observation yang auditor raise. So kat sini certified entity tak perlu reply apa-apa, tak perlu bagi respon apa-apa. Yang ni yang wajib respon hanyalah minor ataupun major NC. Okay, date recorded, due date, date close dan juga action. Jadi untuk you guys masuk ke NC form tu, CAR form tu untuk you reply the NC, you pergi ke icon yang saya bulatkan, yang saya petakkan tu, yang belah kiri. Bukan belah kanan, bukan yang icon tu, yang belah kiri tu, notepad icon. So klik yang tu, dia akan keluar macam ni. You klik je icon notepad tadi, dia akan keluar the NC. Kat sini mungkin kecil sikit lah, you tak nampak. Tapi nanti bila you dah dapat NC, you akan nampak the detail of the NC. Maksudnya dia ada detail organisation, dia ada detail hari audit tu, CV, apa lagi. Okay, the basic info lah dan juga date untuk NC ni ditutup, due date dia. So kat situ you akan boleh nampak. Okay, jadi untuk menjawab MC, dekat bawah tu, kalau you nampak yang saya petakkan bahagian bawah tu, yang saya merahkan tu, itu adalah kolom ataupun box untuk certified entity respon NC ni. Okay, so ke atas tu you boleh nampak statement of NC daripada LA, you boleh nampak objective evidence yang LA dah berikan, dan bahagian bawah, section kat bawah adalah you punya section untuk you reply. So you kena letak root cause analysis, you kena letak corrective and preventive action, you kena letak correction. Correction ni, kotak correction hanya ada untuk major NC sahaja. Kalau minor NC takkan appear kotak correction ni. Okay? Dan juga ada section untuk person in charge. So siapa-siapa sahaja yang menjawab NC ni, you guys kena tulis you punya nama lah. So ni sebagai reference kepada LA. Let's say kalau LA ada nak contact untuk dapatkan further info, dia tahu siapa yang hantar NC. Okay? So you guys have to put your name lah kat situ. Dan dekat paling bawah,
kita ada juga section untuk you guys upload you punya supporting evidence. So you dah jawab NC, you nak upload dokumen untuk menunjukkan yang you dah buat benda ni. So you boleh upload kat situ. Kat situ kita recognize PDF dan juga image, PNG ataupun JPG. You guys boleh download kat situ lah. Okay, so once you guys dah isi the required detail, root cause analysis, corrective action, correction semua tu, kat bawah tu, you kena tekan acknowledge and download. Yang button hijau yang paling bawah belah kanan tu. Acknowledge and download. So lepas you dah isi, you dah letak supporting evidence, you boleh klik yang button hijau tu. Bila you klik that button, dia akan keluar pop-up macam ni lah. Details, save and template downloaded successfully. Bila you klik je yang green button tu, dia akan acknowledge LC tu dan juga dia automatically akan keluar benda ni, PDF ni. Dia buat dua benda dalam satu masa. Bila you klik the acknowledge and download, you buat dua action at one click. You acknowledge the NC yang you dah hantar dan juga you akan mendapat download. Dia akan keluar lah benda ni untuk you save. Akan keluar corrective action request report ni untuk you save sebagai you punya reference. Okay, so PDF copy ni you boleh download dan simpan lah. Okay. Alright, so tu adalah you punya second responsibility, iaitu menjawab NC. Tadi dah acknowledge audit plan, so dah tak ada apa, you just tunggu hari audit berjalan. Selesai je audit, dah closing meeting, auditor dah keluarkan TAFOR, buka balik sistem, you pergi balik dekat NC management tu, boleh jawab the NC. Okay, so the last responsibility yang ketiga adalah review and acknowledge draft audit report. So yang ni berlaku bila MC dah tutup, auditor dah selesai, dah siapkan draft report. Okay, once dah siapkan draft report, sebelum report tu dihantar kepada CB, report tu you guys akan dapat dulu, the draft report tu. So, certified entity boleh review the report first and leave your comment. Okay, alright. So dekat sini, kat mana nak buat tu? Sama juga, belah kanan account tu, you pergi dekat audit, pergi ke audit stage management. Okay, so you scroll ke kanan sampai you jumpa action button tu, action section tu. Dekat situ, okay, kalau you nampak status kat situ dah masuk client review. Maksudnya ni adalah you punya responsibility untuk review the draft report. Okay, so you boleh pergi kat sini ataupun you just nak tekan yang dekat bahagian notification bell tu pun boleh. Klik notification bell, terus klik notification tu, dia akan terus keluar kat sini jugalah, sama je. So it's either notification bell ataupun you pergi ke function belah kiri tu, pergi ke audit stage management, you scroll paling kanan dekat action button tu. Okay, tadi kan ada dua button, perasan tak masa nak acknowledge report, nak acknowledge audit plan tadi, ada green button dan ada blue button kan. Tadi untuk acknowledge audit plan, you klik green button. So lepas you dah acknowledge, icon tu dah jadi kelabu, dah jadi grey. Maksudnya you dah acknowledge. So sekarang untuk review report, you klik the blue button, iaitu view stage report. Okay, bila klik je the blue button, dia akan keluar macam ni lah. Akan keluar macam ni. Again, dekat button action tu, you klik yang ada 3 dot tu. Yang 3 dot bertindih tu, klik yang 3 dot tu, akan keluar macam yang kat screen tu. Ada view station result, ada NC finding list, ada review detail report, ada preview detail report. So, untuk review the report, you have to click review detail report. Okay, klik kat situ. Dia akan buka ke sistem akan terus redirect kepada audit report. Okay, dalam audit detail report ni, ada few button yang you kena take note dan you kena faham function dia. Kenapa ada button dia. Okay, alright. So dekat sini, dalam detail report ni, kalau you perasan dekat bahagian atas tu, yang ada warna hijau, ada warna orange, ada warna hitam, warna kelabu tu. Okay, so empat-empat button tu ada different function lah. Jadi untuk mark as review ni, you guys hanya klik this icon. Kalau you dah tak ada komen, you dah okay dengan report tu,
you macam nak approve lah report tu. Then you tekan mark as review. Okay. Ini lepas dah review dan dah tak ada apa-apa amendment dah yang perlu LA buat. So you click mark as review. Tapi kalau ada apa-apa lagi yang you nak minta LA tu macam revise ke ataupun amend ke, macam contoh LA terlupa nak apa tu anonymouskan nama sampel yang dia ambil contoh. So you comment kat situ and then you nak notify LA tu. Apa perubahan yang LA kena buat. Okay, so you boleh klik notify LA. Okay, sebelah dia tu notification log, yang tu adalah log history of your communication dengan LA. Apa sahaja communication yang you bagi dekat LA, yang LA reply dekat you boleh refer dekat dalam notification log ni. Okay. Alright, so yang button yang keempat iaitu preview report. Kalau you click on the preview report tu, you akan nampak the PDF version of this report. Sebab yang you nampak sekarang ni macam section by section kan, macam detail of management unit, apa tu, dia punya clause lah, dia punya clause macam satu persatu. Tapi kalau you nak nampak like, macam mana rupa report tu nanti dalam PDF form, you boleh klik preview report. Okay, alright, untuk beri komen, ataupun untuk yalah komen kepada LA lah, apa-apa ketika you review this detail report, if you find something yang worth for LA untuk revise ataupun amend, you leave the comment dekat box yang add comment tu. Jadi you click the blue button add comment, and then kat situ yang saya dah merahkan tu, you boleh leave your comment kat situ. Okay, so you leave your comment, you click add comment. Okay, so untuk ni you boleh macam untuk komen ni dia akan ada dekat setiap section. Maksudnya dekat section detail of management unit you boleh leave comment. Kalau you scroll bawah lagi section lain pun you boleh leave comment. So you boleh leave your comment dekat every section. And then you boleh klik add comment tu untuk save comment, dan you boleh klik yang atas tadi tu yang notify LA. Bila you klik notify LA, LA akan dapat notification, dan bila dia buka balik detail report ni, dia boleh nampak you punya komen kat dalam report tu. Okay, dia boleh nampak you punya komen kat dalam report, dan dia boleh reply balik komen you. Contohlah dia dah ubah mengikut apa yang you minta, LA dah ubah, LA dah reply komen you, and then dekat LA punya view juga, LA boleh tekan notify entity ataupun notify certificate holder tak silap. So dia pun boleh hantar balik dekat you. So communication tu boleh ongoing, back and forth. Tapi you must remember, ini hanya allow for 2 weeks sahaja. Okay, so untuk review draft report ni hanya dibenarkan selama 2 minggu dalam sistem. Lepas je 2 minggu, dah tak ada button mark as review, dah tak ada button notify LA kat atas. Sebab report ni dah dikira automatically approve after 2 weeks. Okay, jadi kalau ada, macam saya cakap tadi, kalau ada you tak sempat nak maksudnya perubahan tu tak sempat nak diselesaikan dalam masa 2 minggu, benda ni sebab sistem tak allow for extension. Jadi kalau ada apa-apa yang memang urgent, memang kena juga tukar, that communication you kena buat outside of the system lah. You kena contact LA personally untuk bagi tahu bla 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 bla, and then dia boleh main lah. Yang tu pun depends on CB punya consideration lah. Kalau CB cakap dah tak boleh dah sebab sistem dah tutup 2 minggu, CB tak nak ubah apa-apa, itu pun CB punya right lah. Kita kena bagi 2 minggu masa. Tapi kalau CB kata okay fine, dia boleh tukar, so dia boleh buat lah back end. Tapi dekat sistem hanya 2 minggu sahaja. After 2 weeks, everything kena every communication must be outside of system lah. Okay, so ni untuk review draft report. Okay, kena ingat 4 ke atas tu. Dan juga function untuk setiap button tu. Okay, so lepas dah selesai, LA dah revise, report dah okay, you dah puas hati, you boleh tekan mark as review. So bila you tekan je, you klik je mark as reviewed, dia akan keluar pop-up macam ni. Confirmation pop-up lah, mark review as complete. So you tekan yes, mark as complete, dia akan keluar second pop-up, review completed. Okay. Alright. Bila you dah
review, bila you dah acknowledge report tu, bila you dah approve report tu, kalau you perasan dekat dalam screen ni ada substatus yang saya dah merahkan tu. So substatus tu akan bertukar. Macam tadi substatus dia client review. Maksudnya masih lagi dalam stage client untuk review report tu. Bila certified entity dah acknowledge report tu, status akan bertukar kepada final report preparation. Jadi maksudnya sekarang ni LA dah boleh proceed untuk finalize report tu untuk dihantar kepada CB. Okey, tapi untuk ni kalau initial certification, maksudnya first year baru nak buat audit, kan tadi kan saya ada mention berkenaan dengan peer review process kan. Okey, sama juga selepas peer review process tu akan berlaku sebelum client review. Maksudnya sebelum client review, PR dulu yang akan review report ni. Function dia sama je macam entity punya function lah. Yang ada notify LA, ada mark as reviewed, semua tu sama je. Tapi report ni akan go through kepada peer reviewer dulu. Baru akan diberi akses kepada certified entities untuk untuk review. Okay. Alright, so tu sahaja 3 responsibility oleh certificate holder untuk audit modul ni. Jadi saya summariskan lagi sekali, apa dia yang 3 responsibilities tu. Pertama, you have to acknowledge the audit plan submitted by CB. Jadi audit plan will be available on public page EMSPO upon acknowledgement of entity, public notification lah. And then number 2, selepas selesai audit, LA dah raise NC, so you have to reply NC by submitting the CAR form. Okay, so ni adalah timeline. Timeline ni pun dah di-capture dalam sistem jugalah. Untuk major NC, untuk initial audit, major NC dibenarkan selama 180 hari untuk dijawab, untuk ditutup. Tapi untuk surveillance audit hanya 90 hari. Okay, untuk minor INC sama je, 45 hari masa untuk tutup. Dan OFI, kita tak perlu tutup lah. OFI tu just untuk you guys punya acknowledgement, you guys punya reference untuk you take note for your improvement lah. Okay, and then lastly, your third responsibilities iaitu you have to review and you have to acknowledge the final detail report. Okay, jadi dekat dalam sistem ni, bila auditor dah finalize the detail report, sistem akan auto-generate public summary report ke dalam EMSPO. So, apa sahaja yang ada dalam public summary report adalah apa yang standard kita required, yang scheme kita required lah. Kita memang mengikut scheme requirement lah. Okay, alright. So, that would conclude my presentation ataupun my explanation berkenaan dengan audit modul. Jadi saya faham audit modul ni adalah benda baru yang you guys have to adapt. So saya faham akan ada banyak masalah untuk you guys faham, dan mungkin apa yang saya terangkan tadi you guys mungkin dah tak ingat by the time you guys nak buat audit tu. Dan kita ada provide user manual of audit modul dekat dalam sistem EMSPO. Jadi bila you guys dah ada account EMSPO nanti, dekat icon person tu, untuk login icon tu, icon orang tu, bila you klik kat situ, you akan nampak user manual untuk audit modul. So kat situ you boleh download user manual tu, you boleh refer lagi sekali. Tapi slide ni juga kita akan provide kepada partisipan yang ada hari ini. Unit kita, colleague kita akan share this slide presentation lah. Bukan yang audit modul sahaja, untuk semua presentation yang telah dibuat oleh speaker-speaker yang sebelum ini. Okey. Jadi berkenaan dengan audit modul ni, kalau ada apa-apa masalah ataupun apa-apa isu yang you guys encounter masa you guna audit modul ni, you guys can go to helpdesk. Kat mana nak jumpa helpdesk tu? Okay, dekat bahagian belah kiri tadi kan, yang dekat audit tu semua tu, function audit, function apa lagi tadi, yang traceability punya function semua dekat belah kiri kan. So, dekat belah kiri tu juga, dekat bawah tu, ada function helpdesk. So, kalau ada apa-apa isu berkenaan dengan audit modul atau apa-apa sajalah, you boleh pergi ke
button helpdesk kat bawah tu lah. Okay. Dan juga you juga boleh email kepada CSU, unit saya lah, at csu@mspo.org.my. Alright. Disclaimer lagi sekali, presentation hari ini by me and also by other speakers, kita akan upload this presentation di YouTube channel. Okay.